Minggu lalu, pada mesyuarat pertama Majlis PAFA, Nizar yang juga Menteri Besar Perak melantik Jamaluddin sebagai pengurus skuad bola sepak negeri bagi menyahut cabaran kancah Piala Super musim depan. Bagaimanapun, banyak pihak tidak menyenangi keputusan itu kerana mereka mendakwa Jamaluddin yang masih dibelenggu kes rasuah tidak layak mengisi jawatan penting itu. Dan ada juga yang berpendapat sebelum Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengambil tindakan, lebih baik jika Jamaluddin digantikan dengan calon lain. Pada sesi menamakan skuad untuk menggalas cabaran musim depan, Nizar membuat pengumuman menarik balik pelantikan Jamaluddin. Saya telah menawarkan jawatan pengurus kepada Yang Berhormat Saudara Jamaluddin Muhammad Razi, ya. Namun oleh kerana beliau tidak memberikan respon, ya, bahawa di atas tugas-tugasan, ya, yang lain, maka dia menolak jawatan tersebut dan kita akan mengenal pasti, ya, pengurus yang lain. Setakat ini, kata Nizar, 2 nama sudah dikenal pasti untuk mengisi kekosongan itu dan pengumumannya akan dibuat minggu ini bagi melicinkan pengurusan pasukan. Jamaluddin yang ditemui menafikan kes rasuah yang dihadapinya lalu menolak tawaran PAFA menerajui skuad Perak musim depan. Sambil mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan PAFA di atas pelantikan itu, beliau menyifatkan tugasnya sebagai pengurusi jawatan kuasa negeri membataskan pergerakannya untuk memimpin skuad itu. Kalau itu tidak membolehkan dan tugas saya sendiri pun tidak membolehkan. Jadi saya rasa lebih baik saya tumpukan kepada tugas lah. Ya? Dalam pada itu, 22 pemain menandatangani kontrak bersama Perak yang menyaksikan kombinasi pengalaman dan kebolehan membarisi skuad seladang musim depan. Di samping mengekalkan 2 pemain yang menyarung jersey skuad itu musim lalu, iaitu S. Subramaniam dan Razali Umar Kandasamy, PAFA terpaksa menyerapkan 8 pemain Piala Presidennya untuk beraksi musim depan. Selebihnya ialah dengan mendapatkan khidmat beberapa pemain dari Selangor, Pulau Pinang, Sarawak dan Kelantan, termasuk 2 dari Kelab Syazan Muda dan UPB My Team. PAFA melantik jurulatih berpengalaman M. Karatu untuk mengemudi skuad yang dibantu bekas jurulatih Piala Presiden Raja Azlan Raja Shoaib sebagai penolongnya.